Assalamualaikum, what's up guys. Kita jumpa lagi guys dalam vlog 1QC Fishing. So sekarang ni aku berada atas tongkang. Aku nak mancing dekat area Sedili Besar ni. So bersama dengan Tekong Rizal. So ni first time naik dengan dia. So kita bersama dengan Master Patrick ni padu Ini Master Along Bahau. Ni pun padu. InsyaAllah semoga ada rezeki. Mr. Reza Kita tengok lagi geng kat depan. Kita tengok bot dia agak luas jugalah. Saiz dia. Ni tekong kita, Tekong Rizal. Sebelah tengah ni ada tempat baring sebelah sini lah. Ni Tekong Rizal. So angle belah depan Master Azim. Okay Azim Okay, Steady Azim. Yang padu lah. Ni awak-awak. Siapa boleh turun belang tadi? Panjang lah. Master Jai. Okay Jai ni organizer paling padu ni. Master Amy last. Okay lah guys, kita dah sesi suar kenal. Kita gerak dulu, lancar. Semoga ada rezeki hari ni dan strike yang padu-padu lah. Apa kalau ada video strike aku share dengan korang guys. Asal ok guys, kita dah sampai spot yang pertama ni. Spot kat Unjam pertama. Nak cari ikan laut tapi kita main bottom dulu. Sekarang baru pukul 5.30 pagi So kita set up dulu. Kalau ada video strike geng, nanti aku share dengan korang. Mari set up. Baru satu joran. Tak lemah dia makan ni. Nak tanda Betul. boleh tu. Strike yang pertama guys, tompel. Ada saiz ni. Tekan kuat. Kalau dia raih. Mat, Riza. Ini belakang ada ikan. Takut. Jaga. Bagi nak ikan lagi. Belakang ikut. Taklah, halu-halu. Biasanya tapi macam sisik pula. Gulung lu. Kalau rasa tekan bagi tali balik. Sauk tak? Dah sampai dah? Sauk. Sampai dah? Sampai dah? Jahan makan. Jahan. Mana sauk? Oh, tak jahan. Tak ujung. Jahan guys. Kalau besar lah 2 kilo. Busy Busy what? Kali dia makan busy tak makan bacin. Tengok ni kalau putus ni aku tak tahu lah. Kena terus big kau.
Macam ni. Maaf bagi ni. Oh, boleh. Ambil bau. Riah di hari raya ambil. Ambil meko tadi. Abang Alu nak ambil. Oh, itu dia. Kau sekali. Ayam tu. Gasak dek. Azim gasak. Sekali lagi boleh gasak. Baiklah. Ni ada 2 mata, 3. Alamak, kalau pula. Lepas Kurang pengalaman barangkali. oh tu dia. Oh ni dia. Penuh tak penuh di mana meko ni. Penuh. Berat macam ni. Aduh Zim. Aduh, sabotaj Azim. Aduh. Sabar. Tadi Azim. Dah, angkat dulu. Selamat. Boleh diselamatkan lagi. 90. Pak. Tu bakul dah caru. Mantap. Ni angler ni. Nak berusaha ni. Nak hai. Padu. Tekong padu. Okay guys. Pagi ni kita layan Mia Polo tu. Cari ikan laut. Abet. Baik Abet. Gasak. Tak dapat. Oh tu. Tu dia. Gasak. Apa ni? Ikan apa ni? Aduh. Ikan yang sangat tajam. Dia naik. Oh, banyak. Mau pula tu. Masuk dalam air.
Masuk je kena. Tamban lah. Umpan baik. Terbang jauh dulu kan. Go. Main layang tu. Layan jangan kasih dia di belakang. Tondan lah. Ni habis dah. Aduh. Okey je lah. Sekejap. Sabar. Lemak. Susah kalau kecil ni. Ada 2 mata ke mata? 3. Kat dia. Baik. Dia makan nyambur ni kot. Kan? Padu lah. Biasa tengah tarik tadi nyambur lah. Main apa? Main layang. Main layang ke? Tak, main bottom. Oh, kapu mana ya? Kapu tipe. Oh, layan. Tipe ni nak buang ke? Buang lah. Buang. Oi, apa? Dorang belang kat iPad kan? Kau udang hidup. Ni nak bottom rambut panjang sikit kan? Memang bottom. Pakai apa? T ni. Pakai pro pakai rambut panjang. Pakai rambut satu je. Bebek. Pakai rambut satu je. Pakai pro pakai rambut satu. Rambut panjang sikit tak baik. Dapat story ni. Lepas kita letak duduk batik tu. Dia duduk tu. Lepas kita letak air turut. Ni air jalan pasang. Kat sini biasa air jalan pasang. Lebih hebat ke siang. Ni yang dapat diuduk. Sini kalau air jalan pasang ni memang lebih hebat sini. Kita nak duduk lah. Kita pakai sosok. Bagi malam. Hujan kena mati. Jaya ni bagi dia makan. Bila kita makan satu kan. Ya. Dan ini kita bawa 5 ekor. Kali makan 2. Kalau nak bunyi-bunyi dia buat dia naik. Dia. Okay, dia pun tak boleh paksa sangat. Pada mulut. Mulut dia kena sipi tu habis. Ya. Sedap ni ketuk sikit. Kan. Oh panjang. Tu. Berat naik. Panjang.
Berat ni. Pakai bagong. Tengok bibir ada merah ke tak merah? Aduh. Gulung sikit. Bagi dia. Alhamdulillah. Gam. Betul mana? Aku baru letak tadi. Tiba-tiba dia makan tu tekan kan. Ada juga. Bottom. Tak sisik. Kakak. Anda mancing lah. Ayo ke depan, kau ada senyap. Ebek. Ebek lagi. Alhamdulillah. Ya, alihkan dia. Bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kejap je. Naikkan. Tadi ada timu dua kali makan. Okay guys, menu hari ni tengah hari. Ikan caru, masak asam pedas. Padu-padu ikan fresh. Okay guys, selamat menjamu selera. Kena juga akhirnya. Oh, dia padu Adik. Ini makan dia jadi. Bosor pula nak buat umpan. Sotong di siang hari. Sotong kan? Nah. Ada. Jarang tak ada lah. Aduh, pegang. Tak. Senang lah dapat dia. Lebih senang daripada mancing malam.
Sotong eh? Senang lah sotong. Ni tak ni apa ni? Apa lo? Oh, puluh main. Sotong ada. Okay guys, ni santapan waktu malam menghadap ke apa senja kena ikan apa ni, ikan selayang masak sambal. Ni nampak ni, kita orang kat spot sotong ni. Biasa makan dulu guys. Angkai semua. Jahan ni. Ah, biasa je. Tahu ya, tu ya. Angkat terus. Bang. Nah. Dek. Mai. Tarik. Nah, pam ya. Dia punya tali tu jangan tahan tau jari tu. Biar ada. Ni sandat ni satu ni. Sandat. Enggak. Jaga lagi dia tekan balik. Naik. Belum naik ni.
Dah nak sampai. Dah nak sampai dah, sanggup. Dah nak sampai. Dia tekan balik. Tong di sana. Ma. Gambar. Video. Kalau makan betul pakai ni letih. Tapi ni lagi ringan daripada spinning. Sampai dah. Lambai atas. Okey. Hitam. Yang baru kecil tu. Atas sekali. Ikan naik yang tidak ada bukti. Kalau tak saya kalau gambar ikan je. Jangan. Jahan dah lalu. Betul nampak betul. Kaki. Kak. Kan tu kan. Ada pegang. Madu. Mantap. Dia tu. Ikan apa tu? Tetap melawan je. Yang buat ada ni. Ada tu. Ada lah. Ada. Kan longgar. Bunyi dia kan. Tak ada. Jangan bakal lewat. ni kan. Ada orang takut.
Bukan sikit-sikit benda. Sangkut. Kuat. 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 Masalah joran ni. Taruh bangga apa? Alamak, ni nak kena gulung lah joran tali ni. Salam apa ni? Nampak dia. Guna kayu apa ni? Masalah lah tali ni. Ni apa? Ni joran tu. Joran auto tu. Apa? Ni bukan joran tu, joran yang panjang tu. Dia yang sana dia tu. Takut dia berbelit dengan joran tu je. Kita nak bagi siap. Cuba tekan tu, ada switch tak? Kejap. Dia kena joran kena bawa sini. Joran kena bawa sini. Jangan takut dia berbelit dengan tali ni. Tapi ambil alamak alat. Dia bukan lepas dia kena tarik. Tarik tapi apa tali ni kena bawa sini. Tali kena bawa sini. Takut dia kena lah. Lagi tali. Alamak, nak sampai pula tali dia. Wah, tali lah. Tolong sekejap, Mek. Ni tali ni aku tahu kena bergesel je. Ambil tali ni. Aku nak duduk atas dia. Tak boleh pump ni. Buat tali rambut tak kasar. Apa ni kan apa kan? Kayu benda tarik. Dia makan sikit-sikit. Aku geram aku cakap ikan apa benda ni.
Beratnya puasa Mojan ni. Kita pakai steel depan 50 pound. Rambut pun 50 pound. 50. Masa ni tak nak. Tak naik asalnya. Putuslah pula. Kurangnya delah di hari raya. Nampak ni koyan menepi sana. Kaya. Koyan. Oh kat sana tu kat kotak tu. Tu kotak sepik. Tahu sangkut Nampak. Jarang-jarang naik strawberry tau. Strawberry naik tau. Aduh. Strawberry? Woi, padu. Berapa bara? Strawberry tu. Depan soto. Mantap. Tengok. Oi, Baik. Jarang tau. Jarang tak ada. Okey geng. Masuk untuk balik. Masing-masing tengah berkemas. Masuk untuk balik. Okey geng. Tamat misi memancing Sedili Besar 2 hari 1 malam dengan Eko Rizal. So, kita bersama dengan angler kita Masa Patrick Azim Alung Bahau Alung gasak dia belum Jai organizer macam okay, ni hasil geng. Walaupun tak berapa nak gasak tapi tetap ada sotong banyak juga kot 20 kilo je ada ni. Ada ikan jahan, ikan